Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemakai bahasa Arab terbaik dan terfasih. Beliau telah dikurniakan jawami'ul kalim. Allah bagi pada Nabi jawami'ul kalim. Nabi kata bu'istu bi jawami'il kalim. Allah bangkitkan aku dengan jawami'il kalim. Apa dia? Kemampuan mengungkap kalimat ringkas dengan makna yang padat, kalimat yang syarat dengan makna, dan ditugaskan untuk menyampaikannya. Kepada Nabi ni Allah bagi jawami'ul kalim. Perkataan dia pendek tapi syarat dengan makna. Nabi kata ihsan saja. Tu dia hari ni. Orang buat satu universiti nak bincang ihsan. Satu tesis PhD. Macam-macam benda orang nak keluarkan daripada ihsan. Baginda cakap ihsan, iman, Islam. Kepadatan yang Allah beri kepada baginda sebagai tanda dia Rasulullah. Dengan begitu, tidaklah dapat dibayangkan baik secara syar'i maupun secara akal bahawa beliau akan membiarkan masalah akidah menjadi samak dan penuh syubhat. Sebab akidah merupakan bahagian terpenting dari seluruh rangkaian ajaran agama. Allah bagi kat Nabi jawami'ul kalim. Tiba-tiba terbayang kepada kita dari segi hukum agama, dari segi hukum syarak dan hukum akal, orang yang perkataan dia padat ni, sikit dia sebut syarat dengan makna, dan Tuhan bagi pada dia itu sebagai satu mukjizat untuk berdakwah sebagai dia Rasul. Tiba-tiba dalam bahagian agama, dalam bahagian akidah, baginda tak menyampaikan dengan sempurna. Sampai kita hari ni kena perah otak kita untuk buat satu kesimpulan al-aqidah. Dia kata tak masuk akal. Jangan pelekeh Nabi sampai setara tu. Sehingga beliau menjelaskan masalah furu' secara detail. Mustahil beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal yang sama pada masalah usul, pada masalah pokok. Mustahil. Pasal tu akidah ikhwatul iman, dasar dia kembali kepada dalil. Dia benda taufiqiyah, benda yang berhajat kepada diamnya kita kerana dalil, bercakapnya kita kerana dalil. Dah dalil begitu, begitulah kita. Jangan hurai sampai kita keluar daripada dalil. Dalil begitu, begitulah huraian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan masalah usul akidah dengan detail, dengan sejelas-jelasnya. Kerana itu seorang muslim wajib menerima apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun darjat hadisnya adalah ahad, tidak mencapai mutawatir. Kerana benda tu sabit daripada Nabi, wajib kita terima. Kan selalu kita ulang ikhwan, kita belajar ilmu hadis dua perkara. Pertama, kita nak menerima sesuatu daripada Nabi. Kita nak menerima sesuatu daripada Nabi. Kita tak boleh terima sesuatu yang bukan daripada Nabi dalam hal agama. Baik kita kata ya, baik kita kata tak. Kita kena pastikan benda kita kata tak memang tak ada sungguh. Memang nak kait tak mana tak boleh pergi. Sanad dia nak gantung tak mana tak boleh pergi. Nanti kita tolak, kita tak tengok sanad, tengok-tengok benda tu sabit daripada Nabi, kita berdosa. Seperti kata Imam Ahmad, barang siapa menolak hadis Nabi SAW, maka dia berada di tepi jurang kebinasaan. Imam Ahmad kata, man radda hadis Rasulillah fahuwa syafahalakah. Siapa yang tolak, man radda hadis Rasulillah, siapa yang tolak hadis Nabi. Hadis yang mana? Hadis yang sahih, hadis yang sabit. Bila kata hadis itu hadis sahih, termasuk mutawatir dalam dia. Mana ada hadis mutawatir yang tak sahih? Siapa yang tolak hadis Nabi, agak-agak masuk tak? Siapa yang tolak hadis palsu, dia binasa. Boleh tak jadi lagu tu? Tak boleh jadilah. Pasal apa? Pasal Nabi ancam masuk neraka. Maka tentulah ikhwatul iman, maksud Imam Ahmad ni man radda hadis Rasulullah, siapa yang tolak hadis Nabi, maka hadis yang dia tolak tu hadis yang sabit, hadis yang sahih, hadis yang sabitah sahihah, hadis yang maujudah, yang wujud. Macam hakim apa mik maka hadis tu hadis yang wujud, dia tolak hadis tu. Maka bila dia tolak hadis-hadis yang sabit, kata Imam Ahmad, fahuwa syafahalaka, dia betul-betul syafa, kan? Syafa ni bibir, betul-betul di jurang kehancuran. Halakah, dia akan binasa, amal dia semua akan binasa.
Maka dengan tajuk yang pertama itu, maka ahlu sunnah dalam hal akidah memastikan dalil mereka adalah sahih. Quran dia tak ada masalah, dia tak ada Quran ayat sahih, ayat yang aku ingat inna ataina ni dhaif dah tak ada. Dia tak ada ayat dhaif. Lepas itu Quran banyak orang tak berselisih, para ulama tak berselisih dengan Quran, mereka banyak berselisih dengan hadis. Kalau kita baca kitab Ahkamul Quran oleh Imam Ibn Al-Arabi, lagi banyak kita akan tengok contoh-contohnya Imam Ibn Al-Arabi buat. Contoh-contoh dari segi Quran tak berselisih, tapi dengan hadis mereka berselisih. Mereka berselisih dengan hadis. Hadis pasal itu dalam hal penggunaan hadis itu ada masalah. Biasanya masalah khilaf besar-besar ni dengan hadis, bukan dengan Quran. Hatta kita mengaji fiqh pun baca bari kan, aula mastumun nisa, sentuh perempuan, semua terima sentuh perempuan batal wudu. Cuma mereka khilaf dengan hadis, sentuh tu sentuh macam mana. Tak ada siapa kata sentuh perempuan tak batal. Semua dengan asal sentuh lagi-lagi perempuan batal. Itu asal dia. Cuma sentuh macam mana? Khilaf dengan hadis. Bila main satu hadis tu mereka mereka tak yakin dia sahih. Dengan Quran mereka tidak bertikai. Mereka tidak adalah kebanyakan para ulama berselisih dengan Quran, tak ada kurang. Tapi dengan hadis, kadang-kadang hadis tak sampai, dia pun tak tahu hukum. Seperti Imam Ibn Arabi bawa contoh pada ayat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ini pada ayat Baqarah, ayat pada surah Baqarah. Imam Ibn Arabi kata berdasarkan ayat ni, sebahagian para ulama tafsir menyatakan suami isteri itu bila mereka angkat nikah semua halal, kecuali yang Quran kata fa'tazilun nisa'a fil mahid, jauhilah wanita ketika dia mahid, jauhi wanita. Adapun lain daripada wanita dalam keadaan mahid ni, maka tidak ada larangan, kerana ayat Baqarah tadi kata nisa'ukum harsul lakum, wanita itu adalah milik kamu seperti mana tanah yang terhampar. Maka fa'tu harsakum, datangilah dia daripada mana sekalipun, kata Imam Arabi. Maka sebahagian ulama tafsir kata tidak salah liwat isteri berdasarkan ayat itu. Tapi bila para muhaqqiq datang, mereka kata memang ayat tu macam tu, tetapi hadis menyatakan dilaknat suami yang meliwat isteri. Bagaimana dia boleh kata boleh liwat isteri? Kerana hadis tak sampai. Dia tak berselisih dengan Quran, dia berselisih dengan hadis. Apa itu? Ada hadis ulama, idza nudiya li salah yaumil jumaah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai', pergi sembahyang Jumaat. Tak sampai pada mereka hadis yang Nabi kata wanita tak payah sembahyang Jumaat, kanak-kanak, orang musafir, tak sampai. Maka mereka wajibkan, orang musafir pun wajib sembahyang Jumaat. Kenapa? Quran. Mereka tak berselisih dengan Quran, mereka berselisih dengan hadis. Maka pasal itu hadislah bab yang paling rumit nak dikenal pastikan dia. Maka kalau hadis itu sahih, kita lihat pada matanya, dilihat pada sanadnya. Kalau dia sahih, maka diterimalah dia. Diterima dia, walaupun dia hadis itu hadis dalam kumpulan ahad. Baik.